Virus ini pernah musnahkan industri babi di Malaysia dan meragut puluhan nyawa. Ini adalah sejarah hitam wabak Nipah 1998. Semuanya bermula di sebuah ladang kinzir di Ipoh, Perak apabila pekerja ladang mula jatuh sakit dan meninggal dunia. Jabatan Kesihatan pada mulanya menyangka puncanya ialah Japanese Encephalitis (JE), penyakit yang dibawa oleh nyamuk. Pihak berkuasa segera melancarkan operasi besar-besaran, penyemburan fogging dilakukan, ribuan orang dan kinzir di kawasan terjejas disuntik vaksin JE. Namun, pada Disember 1998, ada penternak telah pindahkan kinzir yang dijangkiti dari Ipoh, Perak ke Bukit Pelanduk, Negeri Sembilan, kandang kinzir terbesar di Asia Tenggara masa itu. Pada Mac 1999, selepas 54 orang terkorban, barulah kebenaran terbongkar melalui ujian makmal. Musuh sebenar bukanlah Japanese Encephalitis, tetapi satu virus baru yang belum pernah dilihat dunia. Mereka menamakannya virus Nipah, bersempena nama kampung Sungai Nipah, kawasan paling teruk terjejas bersebelahan Bukit Pelanduk. Menurut semua kertas kajian ni, punca jangkitan berasal daripada keluang, kelawar buah di Ipoh, Perak yang kehilangan habitat hutan lalu beralih ke pokok buah-buahan berhampiran ladang kinzir. Air liur dan najis keluang yang terjatuh dalam kandang kinzir mencetuskan rantaian jangkitan zoonotik yang dahsyat. Setelah virus dikenal pasti, pihak berkuasa menjalankan operasi pelupusan haiwan terbesar dalam sejarah negara. 1 juta ekor kinzir dilupuskan. Industri bernilai $700 juta lumpuh sekelip mata. Krisis ini menimbulkan ketegangan apabila penternak tidak diberikan pampasan yang adil bagi setiap ekor kinzir yang dilupuskan. Secara keseluruhan, wabak ini meragut 105 nyawa di Malaysia dan menjadi pengajaran termahal buat negara. Tak ada hujan, tak ada ribut.